Good luck, Zek! Kami dari tim AI Man! Tak tahu nak tanya apa lah. Korang dah pukul 1, jom makan. Oi, pukul 1 lah. Tunggu apa lagi? Ya, bagus. Deep work. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Baru dah. Macam mana Zek? Nak makan apa Zek? Nak makan apa yang banyak sangat? Saya tak tahu nak makan apa. Macam mana? Berapa makan? Kenyang. Sebab sebenarnya aku minum manis banyak. Kenyang, makan sikit je. Okey sangat. Makanan hari ni sedap. Yang paling laku jambu saya. Alhamdulillah kenyang lah. Alhamdulillah perut kenyang. Ni dapat bunga ni. Bunga? Ni. Wow. Ni Wow. bukan dari aku lah. Oi. Dari Haziq tau. Berazik. Thank you Z. Dapat apa tu? Makan apa tu? Banyak tu makan apa nak. Makan apa? Ush. Saya makan. Oi, jangan. Bro. Chill. Kau okay bro? Wow. Gentleman. Wow. Macam ni? Man makan man. Makan man. Best. Kau dapat gelak Ami? Best. Ah. Aku memang gelap. Best. Tak, kau tak gelak. Aku memang gelap. Kau luaran gelap tapi hati ada cahaya. Hati ada taman. Luar yang gelap lah tu. Tak, Man hati makan tak. man. Everything Sedap. so good. Makanan semua sedap, air semua sedap. Good job everyone. Adik. So thank you Aziz. Sedap. Semua makanan sedap. Suka. Haziq, thank you. Saya rasa semua makan sedap sangat. Saya happy sangat hari ni. Hari ni last day kita punya intern. Zek ni last day. Pada hari ni memang semua lengkap. Daripada dessert sampai lah tapawai pun ada. So kalau sesiapa yang nak join intern boleh join kat mana ni? Ya, I main Clouds Work. Kita akan buat AA. Apa tu? Apa itu AA? Apakah itu AA? Cik Syakir? Aiman Alumni. Pasal terlalu banyak sangat intern. Okay, faham. Okay, nantikan. Happy birthday to you. Happy birthday to Zek. Yeay! Tak ada lilin pula, tak ada lilin. Alah! Zek, dapat lagi pula? Okay. Happy birthday to you. Atas ni ada lagi nama. Oh, ada lagi Siapa ni? Birthday. Tuan Syakir. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Agaknya dia Sudah. Terima banyak dekat semua staff kat sini, especially Tuan Haji dengan Cik Syakir lah, sebab sudi terima saya kat sini. So tak ada apa sangat, cuma nak ada apa-apa salah silap, kasar bahasa ke apa, minta maaf. Jangan nangis je. Terima kasih juga kat Kak Dura. Sebab Kak Dura yang teman saya seorang-seorang perempuan kat sini pun.
Lepas tu tukang saya bangkit. Lepas tu Liha. Kawan baik dia. Thank you sebab saya kan banyak cakap kacau orang. So saya minta maaf juga kalau saya kacau-kacau tu dia macam ada yang terlebih ke ataupun macam Kak rasa kau je yang lebih, kau yang menangis kau. tak. So saya minta maaf lah kalau saya ada tersalah cakap ke, terkasar sangat ke, terbising sangat ke, sampai annoying kacau sangat ke. Lepas tu saya minta maaf juga, minta halal apa-apa yang lebih, minta halal apa-apa yang kurang dari saya. Lepas tu saya ucapkan all the best untuk semua. Kalau ada rezeki insyaAllah jumpa lagi. Kalau tak ada, saya ucapkan all the best. Kalau stres, kita ada team kita sama-sama yang kita macam ni, everyday memang akan ada masalah dan stres tu, tapi kita kuat untuk each other. Macam tu. Pesan saya untuk semua macam saya cakap, jaga diri, jaga makan semua. Lepas tu jaga juga kewajipan-kewajipan kita. Sebab benda tu kan rezeki, kita dapat rezeki. Takut yang kita dapat tu bukan rezeki tapi bala. Sebab kalau kita tak jaga. Lepas tu nanti kalau apa-apa tak tahu nak, macam kalau ada masalah ke apa, tak tahu nak cari siapa, roja je saya. Kalau boleh nak lepak-lepak boleh, roja lah. Ambil jangan sedih Okay, saya rasa tu je. Okay, jalan-jalan cari makan. Jumpa lagi semua. Okay Zik. Ya. Last day Zik macam mana? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Best lah kat sini, best. Semua orang best, semua staff best. Okay, semoga siapa yang Husna tadi tu patah kaki patah kaki, luar patah kaki. Ain patah. Ain. Semoga good luck untuk kawan yang lain. Saya ucapkan jangan patah kaki lah. Bagi abang balik awal lah bang. Saya tak sempat salam. Okay, saya nak ucapkan terima kasih banyak dekat semua orang, especially Abang K, Cik Syakir dengan Tuan Haji sebab sudi menerima saya kat sini. Terima kasih kat semua orang yang staff lain lah. Terima kasih banyak. Rasa kau akan rindu kat tempat ni? Saya rasa insyaAllah semoga masih saya. Kalau ada peluang masuk lagi tak? Kalau ada peluang okay, kalau ada peluang saya akan buat the best lah untuk peluang. Thank you semua.